Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita bersama Cikgu Azwar dan kali ini kita akan belajar bagaimana murid-murid dapat menentukan nilai nombor hingga 1 juta. Ya, standard pelajaran kita pada hari ini ialah murid dapat menentukan nilai nombor hingga 1 juta di mana murid dapat menyatakan nilai tempat dan nilai digit sebarang nombor. Seterusnya, murid dapat menceraikan sebarang nombor mengikut nilai tempat dan nilai digit. Dan seterusnya, murid dapat membandingkan nilai dua nombor. Okey, so kalau kita lihat di sini, kita ada beberapa contoh nombor bulat. So, daripada nombor bulat ni, kita perlu tentukan nilai tempat dan nilai digit. Okey, contoh kita lihat pada nombor yang pertama. So, kita ada satu nombor iaitu 54097 di mana kalau kita baca 54,097. So, bagaimana kita nak meletakkan kedudukan nombor-nombor itu pada nilai tempat yang betul. So, murid-murid perlu lihat pada petak yang cikgu dah sediakan dekat sini. Kita perlukan tentukan di mana nilai sah, puluh, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu dan seterusnya sehingga sejuta. So, apa yang murid perlu lakukan? Kita perlu letakkan nombor-nombor ni pada nilai tempat yang betul. So, kita masukkan 7 berada di sah, 9, sifar berada di ratus, 4 berada di ribu dan 5 berada di puluh ribu. So, nombor yang cikgu bagi ni ialah sehingga puluh ribu. Pastikan murid meletakkan nombor pada kedudukan yang betul. Itu nilai tempat dia daripada belakang ni ialah sah, puluh, ratus, ribu, puluh ribu dan ratus ribu. So, kalau ditanya soalan, apakah nilai tempat bagi digit, katalah digit yang bergaris ni 4. Okey, so digit yang bergaris 4. So, murid-murid perlu tentukan nilai tempat dia. Lihat di sini 4 berada di nilai tempat ribu. So, ribu. Begitu juga dengan nombor 9. So, nombor 9 ni ada berada di nilai tempat 10. Okey, cuba kita lihat pada contoh yang seterusnya. Okey, so kita ada satu nombor di sini, 234,423. So, murid perlu menentukan dulu apa yang paling penting, perlu letak dulu kedudukan digit ni pada nilai tempat yang betul. So, kita ada nilai tempat sah, puluh, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu dan juta. So, kita bermula daripada digit di belakang. So, nilai sah kita 3 berada di sah, 2 berada di puluh, 4 pada ratus, 4 seterusnya pada ribu, 3 pada puluh ribu dan 2 pada ratus ribu. So, jika soalan ditanya apakah nilai tempat bagi digit 4. So, sekarang ni kita ada 2 digit 4. So, yang bergaris yang kita nak ialah 4 yang ni. 4 yang 1, 2, 3. Yang ketiga tu. So, 3 ni, 4 ni berada di mana? Berada 1, 2, 3. Berada di ratus. So, nilai tempat bagi digit 4 ialah ratus. Begitu saja. Contohnya lah, cikgu nak digit 2. Okey, digit 2 ni berada di nilai tempat apa? So, murid-murid kena lihatlah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, berada di ratus ribu. So, digit 2 ni, nilai yang cikgu gariskan ni berada pada nilai tempat ratus ribu. Itu saja. Murid perlu tulis perkataan ini saja. Yang cikgu beri di sini, ini ialah kita panggil sebagai nilai tempat sah, puluh, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu dan seterusnya juta. Okey, kita pergi kepada slide seterusnya. Okey, pun sama menentukan nilai tempat. Step yang pertama, murid-murid perlu tentukan di mana kedudukan nilai tempat sah, puluh, ratus, ribu,
10,000, 100,000 dan juta. So, murid-murid perlu letakkan setiap digit ni pada nilai tempat yang betul. Okey, 2 ni pada 10, 3 pada 100, 4 pada 1000, 0 pada 10,000, 1 pada 100,000. So, kalau soalan cikgu tanyalah ya murid-murid, so apakah nilai digit, nilai tempat bagi digit 4? So, kita tengok dekat sini digit 4, 10, 100,000. 10, 100,000. So, digit 4 ada pada nilai tempat 1000. Katalah soalan bertanyakan, apakah nilai tempat bagi digit 1 ataupun digit yang bergaris ni? So, murid-murid perlu tentukan dulu nilai tempat dia 10, 100,000, 10,000, 100,000. So, kita akan nampak di sini 1 berada pada nilai tempat 100,000. 100,000. So, digit 1 ni berada pada nilai tempat 100,000. Seterusnya. Okey. Contoh seterusnya. Teknik yang sama juga, kita perlu tentukan 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 dan juta. So, kita kena letak dulu setiap digit ni berada pada digit 7, 8, 4, 5. Okey. So, kalau teacher kata ataupun cikgu masing-masing bertanya kepada murid-murid, apakah nilai tempat bagi digit yang bergaris iaitu digit 7? Okey, apa nilai tempat bagi digit 7? So, macam mana murid nak kena buat? Sama juga, murid perlu tentukan 7 tu berada di ratus. So, kita tulis saja ratus. So, digit 7 berada pada nilai tempat ratus. Digit 4 berada pada tempat 10,000. Digit 5 ada pada nilai tempat 100,000. So, sangat mudah untuk murid-murid menentukan nilai tempat sesuatu nombor. Okey, seterusnya. Bagaimana pula kita nak menentukan nilai digit? So, tadi kita dah belajar nilai tempat. So, macam mana kita nak menentukan nilai digit pula untuk sesuatu nombor? Okey, so dekat sini cikgu ada bagi satu contoh. 104,322. So, macam mana kita nak menentukan nilai digit? Seperti mana murid tahu, kita ada nilai tempat 10, 100, 1000, 10,000, 100,000. So, yang ini kita panggil dia sebagai nilai tempat. Yang ini nilai tempat. 10, 100,000 ni adalah nilai tempat. So, macam mana kita nak tentukan nilai digit pula? So, kita letak dulu setiap digit number ni pada kedudukan yang betul. Okey. 2 pada sah, pada 10, 100, 1000, 10,000 dan 100,000. Okay. So, pastikan digit tu berada pada nilai tempat yang betul. Okey, katalah soalan cikgu tanya, apakah nilai tempat bagi digit 3? So, kita nak ni, digit 3 ni. So, kita lihat dekat sini, 3 ni, bila melibatkan nilai digit, murid-murid perlu ingat dia mesti angka ataupun nombor. Dia mesti angka ataupun nombor. Dia bukan macam nilai tempat tadi. Nilai tempat kita hanya sebut 10 ratus ribu. Tapi bagi nilai digit kita perlu tulis angkanya. So, sekarang ni nombor yang bergaris ialah 3. So, kita salin semula 3. Oleh kerana selepas 3 ni ada petak-petak ni, murid hanya perlu letak sifar saja. Nampak tak? 300. 300. Tadi nilai tempat. Ni kalau nilai tempat 3 tu duduk
berada di nilai tempat ratus. Tapi nilai digit dia ialah 300. So nombor depan ni kita abaikan. Jangan tulis apa-apa. Sebab yang murid perlu cari ialah nilai digit. So nilai digit bagi 3 ialah 300. Okey, katalah cikgu tanya. Lain pula. Apakah nilai digit bagi nombor yang bergaris? Contohnya cikgu gariskan 1. Cikgu gariskan 1. Semua murid perlu tengok. Ini 1. Okey. Semua murid perlu tulis dulu 1. Tulis dulu angka tu kena tulis. So apa yang kita nak letak selepas angka ni? Murid-murid hanya perlu tambahkan sifar sahaja. So jawapan dia ialah 100,000. So sangat mudah. Okay. Katalah kita cikgu tukar soalan, cikgu nak cari nilai digit bagi 2. 2 ni pula. Kita tengok 2. Okay, 2 10. So 2 di sini. Murid-murid salin 2 ni. So selepas 2 ni letakkan sifar. Yang sebelum ni kita abaikan. So nilai digit bagi 2 ialah 20. Okey. Jom kita lihat pada contoh seterusnya. Okey, kita menentukan nilai digit bagi nombor yang diberi. Okey, so murid-murid perlu pastikan setiap nombor tu berada pada nilai tempat dulu. Nilai tempat yang betul. 10, 100, 1000, 10,000. Ya. Jadi, kita perlu letakkan setiap nombor ni, setiap digit ni pada nilai tempat yang betul dulu. Pada nilai tempat yang betul. Okey. So, apa perlu kita buat? Katalah soalan cikgu tanya. Apakah nilai digit bagi nombor 4 ni? Nombor yang bergaris. So nombor 4 ni, salin semula 4 ni. Selepas daripada 4 ni, letak saja sifar. Yang depan ni abaikan. So murid-murid akan dapat 4,000. So nilai digit bagi 4 ialah 4,000. Tapi nilai tempat dia 1,000. Nilai tempat dia 1,000, nilai digit dia 4,000. Okey. Katalah cikgu bagi soalan lain. Murid-murid perlu cari apakah nilai digit bagi nombor yang bergaris. So contohnya cikgu nak garis nombor 3 yang ni. Okey, nombor 3 yang ni berada di 10,000. Salin semula nombor tu, angka tu. Apa yang kita buat? Letak setiap nombor ni, kita hanya letakkan sifar. So nilai digit bagi nombor 3 ni, digit 3 yang bergaris ni ialah 30,000. So sangat mudah. Okey, jom kita tengok seterusnya. Baik, so kita ada satu nombor kat sini. Menentukan nilai tempat dan nilai digit nombor bergaris. Okey, katalah cikgu nak gariskan nombor 9. Okey, so murid perlu tahu dulu apa nilai tempat bagi setiap nombor. 10, 100, 1000, 10,000 dan 100,000. Apa murid perlu letak ialah letak dulu setiap nombor ni pada kedudukan yang betul. Pada nilai tempat yang betul. 1,000, 10,000, 100,000. So kalau soalan tu ditanya nilai tempat bagi digit 9, apa nilai tempat bagi digit 9? Adalah 1,000. So nilai tempat bagi digit 9, nilai tempat dia adalah 1,000. Ya. So ini nilai tempat bagi digit 9. Okey. So apa pula nilai ataupun nilai digit bagi 9? So 9 kita salin semula 9. Selepas daripada digit 9 tu kita hanya turunkan sifar. Yang depan kita abaikan. So kalau digit 9 tu nilai digit dia ialah 9,000.
ribu. Ini ialah nilai digit. So, sangat mudah untuk murid-murid memahami nilai tempat ataupun nilai digit dan perbezaan antara nilai tempat dan nilai digit. Okey, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Kita berjumpa lagi untuk episod akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.